Ye, ni dia asal aku. Okey noh, kalau hangpa mai hangpa asal tu ni. Tak ni. Ataupun saya sini. Betul ambil gambar hantar kat aku semua. Sabaidi dari Laos. Okey, ni hari ke-8 perjalanan kami dan hari ke-5 kami di Laos. Kami tidur di Pak Seng Mekong Hotel berhadapan dengan ni Mekong, Sungai Mekong lah. Sungai Mekong duduk depan ni. So dia punya tempat parking apa semua duduk di dalam. Okey, ni Tuk pun dah ready, Faizul pun dah ready, Diki duduk dalam. Okey. Keluar mantap noh. Yuk. Okey. So hari ni kami nak ke Wat Phu, dalam 45 km macam tu lah. Dan kami akan pergi, lepas tu balik ke Pak Seng dan keluar ikut sempadan Chong Mek untuk masuk balik ke Thailand. Okay, hari ni hari last lah kami akan berada di Laos ni. Kami nak pergi cari pemakan dulu kat kedai depan ni. Sebab semalam jumpa Abang Wik, ejen yang kami ambil dia tu untuk urus dokumen dekat sempadan tu kan. Dia main sini semalam. Dia bagi tahu lah ada kedai makan nasi ayam kat depan tu. Lepas tu ada satu kafe belah belakang ni, belakang hotel ni, dekat dengan sungai dia kata. So kami akan pergi dua tempat tu dulu sekejap, lepas tu kami akan pergi Wat Phu. Okey, dah sampai dah ni. Nasi ayam, dia ada ayam rebus dengan ayam goreng lah. No? Dan dia bagi sup. Okey, dia bagi sup. Lepas tu dia bagi sos. Sos lah. So dia cayak sikit lah. Dan ayak. Tak tahu ni free ke apa sebab dia main hantar lah. Tak order apa, dia pun main hantar. Dia ayak macam ayak teh kosong lah. Dan ni ayak mineral. Jom geng, kami makan dulu. Ni Diki tu Faizul dah makan dah. Kedai ni kedai yang tak halal lah, tak halal. Okay. Dia makan dah, dia dah bawa makanan apa semua cukup. Dia makan dah dekat bilik tadi. So kami singgah makan dekat sini lah. Ni pun depan Sungai Mekong lagi ni. Satu area dengan kami punya hotel lah. Kita makan dulu, tambah tenaga sikit. Lepas tu kita sambung perjalanan lagi. Jauh lagi ni, kita nak jalan lagi 40 berapa kilometer. Okey geng, jom settle makan dan lepas ni kami nak ke kafe lah. Dekat ni lah, dalam 6 minit sampai. Kita tengok suasana kafe. Sebab Abang Bik kata kafe dia special sikit. So kita nak pergi tengok lah kafe dia macam mana, suasana dekat situ, rupa bentuk kafe dia macam mana. Kita tengok ni. Dan kopi dia sedap ke tak sedap. Jom kita pergi tengok. Sudah sampai di Cafe CC 1971. Okay, ni cawangan kedua mereka lah. Cawangan pertama di Pak Song. So jom kita masuk, kita tengok suasana dekat dalam. Oh, ni dia suasana dia kan. Dia macam duduk dalam bangunan yang lama-lama lah. Dia punya konsep dia macam dekat Thailand Cafe Amazon dia konsep macam dalam hutan kan. Tapi hak ni dia konsep dia macam bangunan lama lah. Tai-tai apa dia. Kat atas ni pun wifi ni. Tak kita lihat lah. Oh, atas ni kosong. Atas ni boleh naik sampai atas lah bangunan dah. Ni suasana dekat luar ni. Suasana dekat luar. Ni geng stiker. Ye, ni dia asal aku. Okey noh, kalau hangpa mai hangpa asal tu ni. Tak ni. Ataupun saya sini. Betul ambil gambar hantar kat aku semua. Alright, Faizul di sini. Ni sampai dah latte ice.
Kap ni nak kena bawa balik Belum Malaysia tak ada. Belum Malaysia tak ada, belum tai pun tak ada ni. Sebab dia tulis paksir, yang satu kap lagi tu dia tulis paksong. 2 kap ni memang rare lah. So aku akan bawa balik lah noh. Bawa balik. Disimpan buat kenangan. Okay kan, jom kita gerak ke Wat Phu, 46 km dari sini.สบายดีจะเก็บจ้ะ ขั้นละ10,000 แล้วไปซื้อตั๋วเข้าตรงไหน เนี่ยยาวไปจริงๆถามไปได้ นี่เหรอตรงนี้เหรอ ไม่ เข้าไปนี่oke pakcai lah jom kita jalan masuk. Aku pun tak pasti kot nak kena beli tiket masuk ke tak. Tapi untuk motor kena beli inilah, beli tiket lah untuk parking. Kaunter tiket dok mana kaunter tiket. สบายดีจะกี่จ๊ะ 55,000 ada bagi ya Cak nak minta untuk masukkan motor.จ่ายแยกก็ได้ครับ พอดีพวกผมมาจากมาเลเซีย แล้วก็จะขออนุญาตเอามอไซค์เข้าไปได้ไหมหรอไม่ได้หรอจะเอามอไซค์เข้าไปถ่ายรูปเหรอเขาไม่ให้เข้าเหรอนี่ฟรีใช่ไหมจะนั่งไปทั้งออกนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไร ข้างในเนี่ยสามารถบินโดรนได้ไหม ไม่รู้เหมือนกันก็แปลว่าได้อะ เอางั้นเดี๋ยวก่อน Okey, tiket beli dah. Seorang 55,000 kip dan motor tak boleh bawa masuk lah. Sayang. Kalau tidak nak bawa motor masuk, betul nak ambil gambar. Tapi dah tak boleh bawa masuk. So kita nak bagi ni lah masuk ke dalam. Okey. Dia punya ni macam ni lah. Tak ya, tunjuk kat depan sana. So tak tahulah berapa checkpoint yang kami akan singgah. Kalau tengok pada map tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 checkpoint lebih kurang. Ni ตอนออกนี่ต้องใช้อีกไหม ด้วยสแกนเอาอีก สแกนอีกนะโอเค jangan buang noh, ada kena scan. Right, ni dah kita kena naik. aduh naik bagi dah Right. bagi Jom. kau panggil apa dah buat GoPro kau buat usang buat lama. buat lama Dah sampai, so bagi dia tinggal kami depan tu dan kena jalan masuk lah. Sayang tak boleh bawa motor masuk, tidak boleh ambil gambar depan buat tu. Tapi nak kena jalan jauh. Nak kena jalan jauh lagi. Ni dah suasana sekeliling yang aku tengah duduk berdiri ni. So kita kena jalan terus sampai ke ujung bukit sana tu. Kita seksakan diri untuk sampai ke Wat Phu dan kita pergi ambil gambar dekat sana. Okey lah, ni aku berada di depan Wat Phu, tapi tak tahu kiri ke kanan ataupun dua-dua ni Wat Phu. Ni dah. So bangunan belah kanan pun ada, bangunan sebelah kiri pun ada. Right, tapi cuaca hangat. Ya, sampai.
Sebelah kanan pun boleh pi, sebelah kiri pun boleh pi, dua-dua belah boleh pi. Macam mana zaman dulu dia susun batu ni? Cantik lah dia buat. Ni. Pandai dia ukir dekat apa? Dekat batu ni. Cantik lah. Dengan susun batu ni jadi macam ni. Dan sebelah atas ni pun boleh pergi kot tu. Kalau naik sampai atas. Sekejap kita naik pergi tengok ada apa dekat atas sana. Okay, tapi hangat weh. Dia punya bahang dia tak boleh buat bincang lah. Tapi duduk dalam ni sejuk. Dalam ni memang sejuk. Ni dah. Cantik dia punya ukiran kat atas ni. Tu ada puas susun batuan. Cantik lah. Ni. Macam mana dia buat ni? Memang padu. Okay, jom kita tengok sebelah tu lagi. Pasal sama kot dua-dua belah ni. Sebab dia punya bangunan, dia punya reka bentuk sama kan. Okey, jom kita jalan pergi kat depan lagi. Tengok kat atas bukit tu ada apa. Jom. Dah bagi kawan pergi je lah. Ha? Naik atas lagi tu. Pergi gitu. Sampai sana. Sabar di. Kamu ni miอะไรจ๊ะ ข้างบนนั้นคือเป็นนิทาองค์แสนหรือเทียงศักดิ์สิทธิ์ สูงบ่ สูงจะวิทย์โฮมนี่ไปสิมีบันไดอีก77ขั้นจังสิขึ้นฮอดเทวาลัย Okey, bye. มาแล้วก็ต้องไปถึง Jom, mai dah kena pergi sampai. Pergi. Kau pilih lah. Tak tahu ada apa tak. Tapi jom. Pergi tengok ya. Tidak, aku menyesal kalau aku tak naik. So dia ada batu susun-susun jadi macam tangga kan. Ni. Oh, ada tangga lagi kan. Wow, terpacok naik tau. Alright, ni dia. Nampak tak? Terpacok naik tau. So, jom kita naik pergi tengok. Ada apa dia atas. Aku letak barang sat. Bateri pun nak habis dah geng. Nampak view kot belakang. No, nampak nak view weh. Lawa cantik eh. Tak, nak lock bagi dia petak sikit. Saya ikut jatuh. Alright, settle. Okay, tak jatuh dah. Yang ni 360 kita bor celah ni lubang tali pinggang. So jom kita naik atas. Ni dia. Wow. Alright, bateri pun nak habis. Tak tahu dan ke tak dan. Tapi jom kita cuba dulu. Bateri tak bawa, duduk dalam box. Okay geng, jom. Ni bukan tangga depa buat ni. Tangga batu yang depa susun ni. Bukan
Bukan simen tau. Batu. Depa susun jadi tangga. Okey geng. Dia sampai. Wow. Okey, ni dia view. Wow, lawa geng. Tapi lindung pokok, tapi lawa. Lama view. Saya tengok belah ni. Okey, ni dia view. Ni dia view dah. Wow. Okey, sikit jom. Penat Oh, ni dia. Lawa cantik. Okey. So aku nak duduk rehat tak dekat sini 5 minit. Lagi kita turun geng. Sampai. Penat tapi berbaloi. Okey geng, jom kita balik ke tempat parking motor dan kita ambil hak balik ke border Chongmek dan kita akan masuk Thailand lah pada hari ni. DK, Faizon dengan Tuk, mereka dah keluar awal dah. Mereka dah pergi tunggu dekat motor lah. Jom kita pergi tunggu bagi dekat tempat yang kita turun tadi. Hangat. Hangat. Okey geng, jom kita balik ke border Chongmek, 76 km dari sini. Lah ni dah pukul 3 petang dah. Alright. Jom, kita gerak. Kami dah sampai di sempadan Bang Tau ni, duduk belakang aku ni. Ni. So singgah beli ayak dan habis duit Laos ni lah. Noh tinggal berapa sikit nak tukar balik duit Thai baht pun tak padan lah. So habis dekat sini beli lucin, beli ayak ni, settle clear. Okey, lepas tu kami nak pergi jumpa ejen kami dan nak uruskan dokumen untuk masuk balik ke Thailand lah. Okey, apa pun kita jumpa dekat belah Thailand lagi. Dah berjaya masuk balik ke Thailand lah. Okey, ni dia ejen kami. Okey, melekat kamiครับนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับพี่กรณ์ขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับ Good luck see you again next time. Okey, dia punya harga masuk keluar apa semua ni 2,500 baht untuk satu orang satu biji motor. Ini kita pergi camping dekat dengan empangan ni, dam ni, Sirinthorn Dam. Dekat ni lah, tak jauh. Jom. Okey, berjaya masuk Thailand. Yeay. Saya pergi tanya lu. สวัสดีครับ จะมากางเต็นท์ครับผม มากางเต็นท์ ครับ สวัสดีครับกี่คนครับผม 4 คนครับ โอ้มามืดค่ำเลย มาจากลาวครับ เพิ่งออกมาจากด่าน เราใช่ไหมครับ ครับผม ราคาเท่าไหร่ครับ วันนี้คนละ100ครับผม โอ้ย100นะครับ ครับผม โอเคครับ โอ้บรรยากาศดี ใช้ได้ ว้าว สวยOkey, ada lampu pun semua cukup. Owner campsite dia buka bagi lah. So depan ni nampak tu. Depan ni dia punya empangan lah. Tengah duk
kuning-kuning. Apa sunset ni, duduk layan sunset ni. Wow, cantik lawa. มอไซค์เอาเข้ามาได้ไหมครับพี่หรือว่าข้างนอก ด้านนอกครับ ด้านนอกนะครับ ครับผม โอเคโอเค แต่ว่าถ้าจริงเอาเลือกจอดข้างในก็ได้ครับ สบายๆวันนี้ไม่มีใคร อ่า ครับ ครับผม โอเคครับขอบคุณครับ ห้องน้ำอยู่ตรงไหนครับ โอเคครับ boleh bawa motor masuk satu bat. Tengok. Ambil hak, bawa masuk dalam ni. Lepas tu kita pacak kemah. Tapak kemah kami untuk malam ni lah. Ni dah. Yeay, sampai. Perbelanjaan kami di Laos, bukan kami lah, aku di Laos 4,000 baht dan 4,000 baht tu habis. 4,000 baht itu kita dapat 2 juta lebih. Saya 3,000. 2 juta berapa ribu kip tau. Aku tukar 4,000 tu habis lincin. Tak ada tinggal satu sen pun. Okay, so tak ada apalah. Kita jumpa esok pagi lah. Esok pagi kita balik pelan-pelan, tengok tempat mana yang rasa boleh singgah, kita singgah lah. Untuk trip Laos, settle, clear, selamat pergi dan balik. Nanti kalau ada peluang kita repeat lagi lah untuk trip Laos. Alright, good night, bye bye. Kita jumpa lagi esok. Okay.